Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berwarna dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Dr. Sarala dan kawan-kawan yang saya kasihi sekalian. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan satu topik dalam psikologi kesihatan, iaitu health psychology. Sebelum kita membincangkan tentang cabaran dan masa depan psikologi kesihatan, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengenalan bidang psikologi kesihatan, definisi, fokus kajian, kepentingan bidang ini serta matlamat umumnya. Psikologi kesihatan ini merupakan satu bidang ataupun cabang psikologi yang mengkaji bagaimana faktor psikologi, tingkah laku, sosial dan biologi mempengaruhi tahap kesihatan seseorang. Bidang ini bukan sahaja melihat kepada penyakit yang dialami oleh individu, tetapi juga mengkaji bagaimana seseorang boleh mengekalkan kesihatan, mengapa seseorang itu boleh jatuh sakit dan bagaimana mereka bertindak apabila menghadapi penyakit. Sebagai contoh, saya ambillah apabila seseorang itu merokok. Psikologi kesihatan tidak hanya melihat kepada kesan merokok terhadap tubuh badan, tetapi juga melihat atau memahami bagaimana seseorang itu merokok dan bagaimana tingkah laku tersebut boleh diubah melalui intervensi yang sesuai. Kesihatan menurut Tyler pada tahun 2006, psikologi kesihatan mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan dan penyakit serta membangunkan intervensi bagi membantu individu mengekalkan kesihatan dan merawat penyakit. Selain itu, menurut Mata Rosa pada tahun 1980, psikologi kesihatan ini merupakan sumbangan bidang psikologi dalam aspek pendidikan, saintifik dan profesional yang bertujuan untuk mempromosikan kesihatan, mencegah penyakit, merawat penyakit serta meningkatkan sistem penjagaan kesihatan. Secara ringkasnya, psikologi kesihatan ialah bidang yang menghubungkan ilmu psikologi dengan kesihatan manusia bagi meningkatkan kesejahteraan individu. Psikologi kesihatan sangatlah penting kerana bidang ini membantu individu mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dan seterusnya mengurangkan risiko pelbagai penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes dan tekanan darah tinggi. Selain itu, bidang ini turut membantu meningkatkan kesejahteraan fizikal, psikologi dan sosial seseorang individu. Ia juga membantu pesakit menghadapi cabaran penyakit dan proses rawatan dengan lebih baik. Dalam masa yang sama, psikologi kesihatan menyumbang kepada pembangunan sistem penjagaan kesihatan yang lebih berkesan melalui penggunaan pendekatan biopsikososial, iaitu pendekatan yang melihat kepada kesihatan daripada aspek biologi, psikologi dan sosial secara menyeluruh. Secara umumnya, psikologi kesihatan mempunyai beberapa matlamat utama. Yang pertama ialah mempromosikan dan mengekalkan kesihatan masyarakat. Yang kedua ialah mencegah penyakit dan masalah kesihatan sebelum ia menjadi lebih serius. Yang ketiga ialah membantu proses rawatan dan pemulihan pesakit, dan yang keempat ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan dan penyakit. Yang kelima ialah meningkatkan kualiti hidup individu, dan yang terakhir ialah membantu atau membangunkan sistem serta polisi kesihatan yang lebih efisien dan mesra masyarakat. Sebagai kesimpulannya, psikologi kesihatan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memahami hubungan antara minda, tingkah laku dan kesihatan fizikal seseorang. Bidang ini bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kesihatan individu, malah turut menyumbang kepada pembangunan sistem kesihatan yang lebih baik. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Rosti. Nombor metrik 304555 akan membentangkan tentang matlamat psikologi kesihatan. Okey, matlamat psikologi kesihatan yang pertama adalah mengambil berat kepada semua aspek kesihatan dan illness di sepanjang kehidupan. Contohnya, kita beri fokus kepada kesihatan fizikal, mental dan sosial sepanjang kehidupan manusia
Sebagai contoh, seperti kesihatan mental semasa remaja sehingga warga emas, which mean kita perlu jaga kesihatan mental kita bukanlah semasa muda sahaja, tapi bila kita beranjak usia pun kesihatan mental perlulah dijaga. Yang kedua adalah matlamat psikologi. Yang kedua ialah promosi dan pengekalan status kesihatan, iaitu dengan menggalakkan gaya hidup sihat untuk mengekalkan kesihatan yang baik dengan memperbaiki tabiat pemakanan kita, lakukan senaman dan membentuk kempen melalui media bagi memperbaiki corak pemakanan. Seperti yang kita tahu, media sosial sangat memainkan peranan pada masa kini, which means bila orang dah start sesuatu trend, orang tu akan follow. So that ni adalah satu peluang untuk kita kempenkan tentang pemakanan sihat ke ataupun aktiviti kesihatan yang sihat dekat media sosial, so that orang akan follow. Terutamanya TikTok sangat mempengaruhi. Yang ketiga adalah pencegahan dan rawatan penyakit, iaitu mencegah penyakit serta membantu proses rawatan dan pemulihan seperti program pengurusan stres di tempat kerja. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. So dengan program-program dekat tempat kerja, kita tahu pengurusan stres dengan lebih baik, so that kurang pekerja-pekerja yang akan mengalami masalah kesihatan, terutamanya kesihatan mental. Okey, yang keempat adalah etiologi dan hubungan antara kesihatan illness dan ketidakfungsian. Okey, etiologi maksud dia punca sesuatu penyakit itu terjadi, iaitu dengan mengkaji punca penyakit serta faktor tingkah laku dan sosial yang mempengaruhi kesihatan. Contohnya disebabkan oleh penggunaan alkohol, merokok dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah memperbaiki sistem penjagaan kesihatan dan membantu membentuk polisi-polisi kesihatan. Sebagai contoh, dengan meningkatkan sistem penjagaan kesihatan dan membentuk polisi kesihatan yang lebih baik seperti polisi larangan merokok di tempat awam. Okey, nama saya Nur Hidayah, nombor metrik 307023. Jadi, saya nak terangkan tentang konsep kesihatan menurut WHO. Sebelum tu, pada zaman dululah, sebelum ni orang kata yang kesihatan ni hanya bila kita manusia bebas daripada penyakit ataupun sebarang kecacatan fizikal. Tapi bila kita tengok balik, apa sebenarnya maksud kesihatan? Maksud kesihatan menurut WHO pada 1946, iaitu kesihatan adalah sebarang keadaan ataupun situasi di mana manusia ada kesejahteraan dari segi fizikal, mental dan juga sosial yang sempurna. Bukan sekadar kita ni bebas daripada penyakit ataupun kecacatan fizikal. So WHO ni dia menekankan bahawasanya kesihatan manusia ni adalah secara menyeluruh. Okay. Seterusnya, setelah kita bincangkan apa itu definisi kesihatan menurut WHO tadi, WHO ada memperkenalkan juga satu lagi konsep, iaitu konsep kesihatan multidimensi. Okey, dalam konsep kesihatan multidimensi ni, WHO kata kesihatan manusia ni adalah gabungan daripada beberapa dimensi, iaitu secara lebih tepat ada 5 dimensi lah. Yang pertama, dimensi fizikal, dimensi mental, dimensi sosial, dimensi emosi dan terakhir sekali adalah dimensi spiritual. Okey, jadi kita tengok satu-satu apa dimensi-dimensi ni. Okey, yang pertama, dimensi fizikal. Dimensi fizikal ni adalah apabila manusia mempunyai tubuh badan yang sihat dan mampu berfungsi dengan baik ataupun mampu bekerja dengan baiklah dalam kehidupan seharian. Yang kedua, dimensi mental. Dimensi mental ni keadaan di mana manusia kita lah mampu berfikir, boleh buat keputusan dan juga mengurus tekanan kita dengan baik. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi sosial ni bila kita dapat menjalinkan hubungan yang positif dengan orang lain, kiranya dalam komunikasi dalam kehidupan seharian kita. Yang keempat adalah emosi. Emosi ni bila kita dapat kawal dan juga urus perasaan kita secara berkesan dengan baik. Yang terakhir sekali adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual ni adalah bila kita sebagai manusia, kita ada nilai, kita ada tujuan dan juga kita tahu apa makna kehidupan kita ni. Okey, seterusnya, apakah kepentingan yang kita dapat daripada konsep kesihatan multidimensi yang dah dikeluarkan oleh WHO ni? Pertama,
konsep kesihatan multidimensi ni dia membantu kita dengan memberikan pandangan terhadap kesihatan yang holistik ataupun menyeluruh lah, iaitu kita ni sihat bukan hanya sekadar apabila badan kita ni bebas daripada sebarang penyakit ataupun bebas daripada kecacatan fizikal. Yang kedua, dia membantu kita meningkatkan kita punya kualiti hidup dan juga kesejahteraan, iaitu kita tahu bahawasanya kita tak semestinya kena jaga kita punya kesihatan fizikal sahaja. Kesihatan dalaman daripada segi mental pun perlu dijaga juga. Yang ketiga adalah dia menggalakkan kita untuk mengamalkan gaya hidup sihat serta cegah penyakit. Yang keempat, kita sedarlah bahawasanya masalah dalam satu dimensi boleh mempengaruhi dimensi lain. Contohnya, kalau kita ada masalah dalam dimensi sosial, iaitu kita ada masalah komunikasi dengan individu lain dalam hidup kita, makanya dia akan mengganggu kita punya dimensi emosi. Jadinya bila kita ada masalah komunikasi dengan individu lain, ia akan menyebabkan kita maybe ganggu emosi kita, iaitu kita rasa sedih, kita rasa stres. Yang terakhir, dia membantu kita sokong pembangunan individu yang lebih sihat, produktif dan juga yang seimbang. Sebab kita tahu kat mana yang kita perlu untuk pastikan kesihatan kita terjaga. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pensyarah Dr. Sarala dan rakan-rakan semua. Nama saya Nur Afika binti Darmadi bernombor matriks 307188 dan sekarang saya akan terangkan berkenaan domain kesihatan. Seperti yang telah dipaparkan pada slide, apabila kita sebut tentang perkataan sihat, persepsi biasa kita ialah badan yang tidak sakit atau tidak terlantar di hospital. Namun, kesihatan yang sebenar merujuk kepada aspek-aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Ia melibatkan satu keseimbangan yang dinamik antara 4 elemen utama, iaitu fizikal, psikologikal, spiritual dan juga sosial. Domain yang pertama ialah kesihatan fizikal. Domain ini merangkumi kefungsian organ badan yang cekap dan memastikan tenaga kita sentiasa tinggi untuk kekal produktif setiap hari. Ia melibatkan kekuatan sistem kardiovaskular dan daya tahan imuniti yang optimum terhadap jangkitan penyakit. Pola kita mengamalkan rutin fizikal yang baik seperti tidur yang cukup dan rajin bersenam, badan kita akan merembeskan hormon endorfin dan serotonin, iaitu hormon semula jadi yang bertindak sebagai penenang stres dalam otak kita. Seterusnya ialah kesihatan psikologikal yang boleh kita ibaratkan sebagai enjin kehidupan. Ia menjadi pemacu utama dalam cara kita berfikir, merasai emosi dan juga bertindak balas dengan persekitaran. Poin penting di sini ialah daya tahan mental, iaitu kekuatan psikologi kita untuk bangkit semula dengan cepat untuk setiap kali kita berhadapan dengan kegagalan ataupun krisis hidup. Domain yang ketiga ialah kesihatan sosial. Sebagai manusia, kita tidak boleh hidup sendirian. Domain ini mengukur kualiti sistem sokongan, social support system kita, iaitu ikatan hubungan dengan keluarga ataupun kawan-kawan yang boleh dipercayai waktu kita susah. Isolasi atau kesunyian yang lama sebenarnya sangat merosakkan badan kita, malah tekanan dalaman tersebut secara senyap boleh menaikkan tekanan darah dan merosakkan sistem jantung manusia. Akhir sekali ialah kesihatan spiritual. Ia bukan sekadar ritual keagamaan semata-mata, tetapi tentang pencarian makna kehidupan, memahami tujuan hidup kita dan keupayaan mencari hikmah di sebalik setiap ujian yang melanda. Ini bertindak sebagai pegangan jiwa yang kukuh supaya kita tidak mudah putus asa sewaktu berada dalam kesusahan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan hubungan antara domain yang telah saya terangkan sebentar tadi. Di sebelah kiri, kita dapat lihat hubungan antara fizikal dan psikologi. Minda dan tubuh badan kita sebenarnya sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain. Apabila otak kita mengalami tekanan atau stres, ia akan memberikan kesan langsung kepada fizikal. Contohnya, badan akan merembeskan hormon stres seperti kortisol yang boleh menjejaskan organ badan kita. Sebaliknya, jika kita melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, badan kita akan berasa lebih gembira, tenang dan sentiasa positif. Di sebelah kanan pula adalah hubungan antara spiritual dan juga psikologi.
Dalam aspek spiritual, iaitu pegangan nilai, tujuan hidup dan kedamaian jiwa, ia bertindak sebagai benteng pertahanan utama kita. Apabila spiritual kita kukuh, ia dapat menjaga kesihatan mental dan emosi iaitu psikologi kita daripada mudah runtuh atau rebah apabila berdepan dengan masalah ataupun tekanan hidup. Kita beralih pula kepada hubungan domain antara sosial dan fizikal. Di sini, kita akan melihat bagaimana kualiti hubungan kita dengan orang sekeliling atau persekitaran sosial boleh memberi impak besar kepada biologi, kesihatan dan jangka hayat tubuh badan kita. Kualiti hubungan sosial yang buruk atau pengasingan diri boleh memberi kesan biologi yang negatif kepada fizikal. Antaranya, ia boleh mengaktifkan mod tekanan dalaman yang berupaya merosakkan saluran darah dan juga boleh melemahkan jantung. Dan sekiranya seseorang itu jatuh sakit, hubungan sosial yang lemah atau rasa terasing ini akan melambatkan lagi proses penyembuhan fizikal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan tentang konsep wellness dan juga gaya hidup sihat. So, apa itu wellness? Wellness ialah usaha aktif untuk menjaga kesihatan secara menyeluruh melalui gaya hidup, pilihan dan aktiviti yang sihat. Ia membantu seseorang menikmati kehidupan dengan lebih baik, mengembangkan potensi diri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran dengan baik. Jadi, wellness ini merangkumi kesihatan fizikal kita, mental, emosi, spiritual, sosial dan juga persekitaran. Sekarang saya akan terangkan kepentingan wellness ini dalam kehidupan kita, which is dari segi fizikal, ianya mampu mengekalkan kecergasan dan fungsi tubuh yang optimum, kemudian mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes dan penyakit jantung, serta meningkatkan tenaga untuk menjalankan aktiviti seharian. Seperti yang kita tahu, bila kita bersenam, kita dapat meningkatkan kadar degupan jantung, menguatkan jantung kita serta dapat membakar lemak dalam badan kita. Jadi kita tidak akan mudah berasa lesu, berasa lemah, dan walaupun usia kita beranjak lebih tua, tapi kita masih berasa lebih bertenaga dan kuat berbanding orang yang lebih muda sebab kita mengutamakan kesihatan fizikal. Dari segi mental pula, ianya mampu meningkatkan keupayaan berfikir, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta membantu individu menyesuaikan diri dengan cabaran kehidupan dan meningkatkan fokus dan produktiviti. Jadi bila kita dah mengutamakan kesihatan fizikal tadi, semestinya ianya akan memberi kesan pada kesihatan mental kita. Jadi dalam salah satu artikel oleh PKU UPM iaitu Pusat Kesihatan Universiti Putra Malaysia, ada sebuah kajian yang menyatakan bahawa bila kita bersenam maka ini akan meningkatkan penghasilan endorfin, which is hormon endorfin itu adalah hormon gembira, dan hormon ini mampu mengurangkan kemurungan ringan yang terdapat dalam diri seseorang. Jadi bila orang tu bersenam, kurang risiko dia untuk mengalami kemurungan atau kebimbangan yang melampau. Jadi dia dapat fokus dan buat keputusan dengan lebih baik. Hormon endorfin yang dilepaskan ini juga mampu untuk menguruskan tekanan dan emosi kita menjadi lebih baik. Maka ianya juga mampu meningkatkan keyakinan diri dan juga kesejahteraan psikologi dan mengurangkan risiko masalah seperti kebimbangan dan kemurungan. Jadi, dapat kita lihat fokus kesihatan pada fizikal mampu memberi kesan kepada mental dan emosi juga. Dari segi sosial pula, kita mampu membina hubungan yang sihat dan bermakna dengan orang lain serta menyediakan sokongan sosial ketika menghadapi kesukaran dan mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan penerimaan dalam masyarakat. Sebab kenapa? Sebab bila kita dah menjaga fizikal kita, emosi dan mental kita menjadi lebih baik. Jadi, kita pun mampu untuk membentuk hubungan sosial yang baik dengan orang lain kerana komunikasi kita lancar, pemikiran kita pun menjadi lebih matang dan kita tidak akan terikut-ikut dengan emosi bila kita nak buat satu-satu keputusan. Dari segi spiritual pula, wellness ini mampu memberi tujuan dan makna dalam kehidupan serta membantu mencapai ketenangan jiwa dan keseimbangan diri.
dan ini juga meningkatkan daya tahan dalam menghadapi cabaran hidup. Jadi kita tahu kan, dalam kehidupan kita tidak hanya mahu hidup dengan, maksudnya dengan sihat dari segi mental, emosi dan juga fizikal, tapi dari segi spiritual juga, kerana ianya merupakan jiwa kita, maka kita akan mampu untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik dan sempurna. Akhir sekali adalah persekitaran, di mana ia mampu mewujudkan suasana yang selamat, bersih dan sihat, kerana ianya mampu mengurangkan pendedahan kepada risiko kesihatan seperti pencemaran serta menyokong kesejahteraan dan kualiti hidup yang lebih baik. Dari segi persekitaran, apabila kita mampu untuk mengekalkan suasana yang selamat dan juga bersih, contohnya seperti di dalam bilik ataupun di mana-mana tempat yang kita pergi, maka ini mampu memberi kesan positif kepada mental dan juga pemikiran kita. Pemikiran kita lebih tenang, menyebabkan bila kita nak buat kerja pun kita dapat buat kerja dengan lebih baik dan kita tidak akan rasa stres sebab kita ada suasana yang kondusif untuk kita belajar, untuk buat kerja dan sebagainya. Itu sahaja saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Maisarah binti Ashrafi, nombor matriks 304911. Hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan tingkah laku wellness. Terdapat 7 tingkah laku wellness, iaitu tingkah laku wellness persekitaran, intelektual, emosi, spiritual, fizikal, sosial dan pengurusan masa. Untuk bahagian saya akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan tingkah laku wellness persekitaran, intelektual, emosi dan spiritual. Yang pertama, tingkah laku persekitaran, tingkah laku wellness persekitaran. Tingkah laku wellness persekitaran ini merupakan tingkah laku yang melibatkan keadaan persekitaran. Hal ini melibatkan individu untuk join aktiviti-aktiviti sosial untuk pelihara alam sekitar. Sebagai contoh, mengamalkan kitas semula, menyertai program gotong royong, menjimatkan penggunaan air dan elektrik, menanam pokok atau menjaga kawasan hijau di sekitar rumah serta tidak membuang sampah merata-rata. Yang kedua, tingkah laku wellness intelektual. Tingkah laku wellness intelektual ni pula ialah merupakan tingkah laku yang melibatkan perkembangan ilmu pengetahuan, penghargaan terhadap seni dan budaya serta minat terhadap sains dan teknologi. Antara contoh tingkah laku wellness intelektual ini termasuklah membaca buku jurnal atau artikel yang berilmiah. Seterusnya, mengunjungi muzium, galeri seni atau pameran kebudayaan, menyertai kursus atau bengkel untuk mempelajari kemahiran baharu, mengikuti perkembangan sains dan teknologi semasa serta berfikir secara kritis dan terbuka terhadap idea baharu. Yang seterusnya, tingkah laku wellness emosi. Tingkah laku wellness emosi ini ialah merupakan tingkah laku yang melibatkan keupayaan memahami, mengawal dan mengekalkan kestabilan emosi dalam pelbagai situasi kehidupan. Sebagai contoh, individu boleh bertenang dan berfikir secara rasional apabila berhadapan dengan masalah, meluahkan perasaan kepada individu yang dipercayai, mengamalkan teknik pengurusan stres seperti pernafasan dalam atau meditasi, menerima kritikan secara positif serta mengawal kemarahan. Yang seterusnya ialah tingkah laku wellness spiritual. Tingkah laku wellness spiritual ini pula ialah merupakan tingkah laku yang melibatkan usaha mencari makna hidup, memahami nilai diri dan memperoleh kejelasan tentang tujuan kehidupan. Sebagai contoh, tingkah laku melakukan ibadah mengikut kepercayaan masing-masing, bermuhasabah atau melakukan refleksi diri secara berkala, mengamalkan rasa syukur terhadap nikmat yang diperoleh, menyertai aktiviti kebajikan atau sukarelawan, menghayati nilai-nilai murni seperti kejujuran dan kasih sayang. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada presenter seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan hai kepada semua. Saya presenter seterusnya akan menerangkan wellness bahagian kedua, iaitu wellness fizikal, sosial dan pengurusan masa. Yang pertama, wellness fizikal ialah keadaan di mana seseorang menjaga kesihatan dan keselamatan tubuh badannya melalui amalan gaya hidup sihat serta berwaspada terhadap risiko yang boleh menyebabkan kecederaan atau penyakit. Contohnya, menjaga kesihatan dan kecergasan tubuh badan, sentiasa berwaspada dan berhati-hati terhadap keselamatan diri. Yang ketiga, berhati-hati ketika menggunakan jalan raya bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan. Yang kedua, wellness sosial, di mana keupayaan seseorang untuk membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan orang lain melalui sikap empati, sempati, kasih sayang dan keprihatinan terhadap masyarakat. Contohnya, seseorang itu mempunyai rasa empati dan simpati terhadap orang lain, di mana mereka juga mengasihi dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. Yang ketiga, mendengar secara aktif apabila orang lain meluahkan perasaannya kepada seseorang. Selain itu, berfikiran terbuka terhadap kebaikan orang lain dan menunjukkan komitmen yang berterusan terhadap kebajikan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Wellness yang ketiga iaitu wellness pengurusan masa. Kebolehan seseorang mengurus dan membahagikan masa dengan lebih seimbang antara kerja, rehat, keluarga dan aktiviti peribadi supaya kehidupan menjadi lebih teratur dan kurang tekanan. Antara contohnya ialah mempunyai keupayaan mengimbangi aktiviti harian dengan baik, membahagikan antara masa kerja, masa rehat dan aktiviti peribadi. Selain itu, seseorang juga bekerja dalam suasana yang selesa dan menyeronokkan, menghargai masa untuk bersendirian apabila diperlukan, dan akhir sekali seseorang itu mengurus dan merancang masa dengan berkesan dalam kehidupan seharian. Rumusan bagi konsep wellness daripada ketujuh-tujuh jenis wellness. Wellness merangkumi keseluruhan corak gaya hidup individu, dan wellness juga banyak melibatkan kehidupan individu di tempat kerja, dalam keluarga dan juga masyarakat. Kesimpulannya, wellness ialah cara hidup yang menekankan keseimbangan antara diri sendiri, orang lain dan persekitaran bagi mencapai kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Saya akan paskan kepada presenter seterusnya. Terima kasih. Okey, seterusnya yang keempat iaitu perbezaan kumpulan pesakit. Kita tahu setiap pesakit datang daripada latar belakang yang berbeza, sama ada dari segi budaya, agama, umur ataupun status ekonomi. Jadi perbezaan ini akan mempengaruhi cara mereka melihat sesuatu penyakit dan menerima rawatan yang diberikan. Sebagai contoh, ada pesakit yang lebih selesa mendapatkan rawatan hospital, tetapi ada juga yang lebih percaya kepada rawatan tradisional kerana pengaruh keluarga ataupun budaya mereka sendiri. Okey, sebagai contoh dalam situasi sebenar, masa pandemik COVID-19, terdapat sebahagian masyarakat yang terus menerima vaksin kerana percaya kepada sains dan nasihat doktor. Namun, ada juga individu yang menolak atau menangguhkan pengambilan vaksin tu kerana dipengaruhi oleh kepercayaan keluarga, budaya ataupun maklumat yang diorang dapat dari media sosial. Walaupun matlamat rawatan adalah sama, penerimaan mereka berbeza disebabkan latar belakang dan kepercayaan yang berbeza. Sebab tu profesional kesihatan perlu memahami budaya, agama dan nilai individu supaya rawatan yang diberikan lebih sesuai dan berkesan untuk pesakit tersebut. Seterusnya kita beralih kepada cabaran yang kelima, iaitu telehealth dalam psikologi kesihatan. Telehealth merupakan perkhidmatan psikologi yang dijalankan secara dalam talian dan memudahkan akses kepada rawatan serta kaunseling. Namun begitu, penggunaannya turut menimbulkan cabaran seperti isu kerahsiaan maklumat klien serta risiko keselamatan dan kebocoran data. Sebagai contoh, menurut World Health Organization (WHO),
Penggunaan telehealth meningkat dengan ketara semasa pandemik COVID-19 sebab sekatan pergerakan yang menyebabkan ramai pesakit tidak dapat mendapatkan rawatan secara bersemuka. Oleh itu, perkhidmatan kesihatan termasuk kaunseling dijalankan secara dalam talian bagi memastikan pesakit masih menerima bantuan yang diperlukan. Namun begitu, antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah isu privasi, keselamatan data dan kerahsiaan maklumat pesakit. Sebagai contoh lagi, semasa sesi kaunseling dalam talian, terdapat risiko ahli keluarga terdengar perbualan klien atau maklumat peribadi klien terdedah sekiranya sistem keselamatan tidak mencukupi. Okey, seterusnya yang keempat iaitu perbezaan kumpulan pesakit. Kita tahu setiap pesakit datang daripada latar belakang yang berbeza, sama ada dari segi budaya, agama, umur ataupun status ekonomi. Jadi perbezaan ini akan mempengaruhi cara mereka melihat sesuatu penyakit dan menerima rawatan yang diberikan. Sebagai contoh, ada pesakit yang lebih selesa mendapatkan rawatan hospital, tetapi ada juga yang lebih percaya kepada rawatan tradisional kerana pengaruh keluarga ataupun budaya mereka sendiri. Okey, sebagai contoh dalam situasi sebenar, masa pandemik COVID-19, terdapat sebahagian masyarakat yang terus menerima vaksin kerana percaya kepada sains dan nasihat doktor. Namun, ada juga individu yang menolak atau menangguhkan pengambilan vaksin tu kerana dipengaruhi oleh kepercayaan keluarga, budaya ataupun maklumat yang diorang dapat dari media sosial. Walaupun matlamat rawatan adalah sama, penerimaan mereka berbeza disebabkan latar belakang dan kepercayaan yang berbeza. Sebab tu profesional kesihatan perlu memahami budaya, agama dan nilai individu supaya rawatan yang diberikan lebih sesuai dan berkesan untuk pesakit tersebut. Seterusnya kita beralih kepada cabaran yang kelima iaitu telehealth dalam psikologi kesihatan. Telehealth merupakan perkhidmatan psikologi yang dijalankan secara dalam talian dan memudahkan akses kepada rawatan serta kaunseling. Namun begitu, penggunaannya turut menimbulkan cabaran seperti isu kerahsiaan maklumat klien serta risiko keselamatan dan kebocoran data. Sebagai contoh, menurut World Health Organization (WHO), penggunaan telehealth meningkat dengan ketara semasa pandemik COVID-19 sebab sekatan pergerakan yang menyebabkan ramai pesakit tidak dapat mendapatkan rawatan secara bersemuka. Oleh itu, perkhidmatan kesihatan termasuk kaunseling dijalankan secara dalam talian bagi memastikan pesakit masih menerima bantuan yang diperlukan. Namun begitu, antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah isu privasi, keselamatan data dan kerahsiaan maklumat pesakit. Sebagai contoh lagi, semasa sesi kaunseling dalam talian, terdapat risiko ahli keluarga terdengar perbualan klien atau maklumat peribadi klien terdedah sekiranya sistem keselamatan tidak mencukupi. Seterusnya, cabaran yang keenam ialah pendermaan organ dan tisu. Dalam konteks ini, ahli psikologi kesihatan perlu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kesan pendermaan organ terhadap kesejahteraan fizikal dan emosi penderma. Mereka juga berperanan dalam menilai keadaan psikologi penerima organ serta mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan pemindahan organ. Namun begitu, faktor utama dalam bidang ini adalah berkaitan isu etika, terutamanya apabila permintaan terhadap organ melebihi jumlah organ yang tersedia. Situasi ini menimbulkan persoalan tentang keadilan, keutamaan penerima serta keputusan yang perlu dibuat oleh pihak perubatan. Oleh itu, ahli psikologi kesihatan memainkan peranan penting dalam membantu proses penilaian dan sokongan emosi dalam situasi ini. Cabaran terakhir ialah budaya dan konteks dalam penyelidikan. Dalam menjalankan penyelidikan psikologi kesihatan, faktor budaya dan konteks sosial perlu diambil kira. Ini kerana setiap individu yang datang daripada latar belakang yang berbeza dari segi budaya, kepercayaan dan nilai kehidupan. Ahli psikologi kesihatan perlu
memastikan bahawa golongan wanita dan minoriti diberikan peluang yang sama untuk turut terlibat dalam sebarang kajian. Mereka juga perlu mengurangkan halangan penyertaan seperti bahasa, stigma dan asas kepada kemudahan. Selain itu, pendekatan rawatan dan intervensi perlu disesuaikan dengan latar belakang budaya individu serta program kesihatan menjadi lebih berkesan. Kita beralih kepada model biopsikososial. Apakah yang dimaksudkan dengan model biopsikososial? Model biopsikososial merupakan satu model yang menjelaskan bahawa kesihatan dan penyakit seseorang individu dipengaruhi oleh gabungan 3 faktor utama, iaitu biologi, psikologi dan sosial. Faktor biologi merangkumi aspek seperti genetik, fungsi tubuh badan serta penyakit fizikal. Faktor psikologi pula melibatkan emosi, pemikiran, sikap dan tingkah laku individu. Manakala faktor sosial merangkumi hubungan dengan keluarga, rakan, budaya, ekonomi dan persekitaran masyarakat. Model ini amat penting kerana ia melihat individu secara menyeluruh, bukan hanya tertumpu kepada simptom penyakit semata-mata. Melalui model ini, ahli psikologi kesihatan dapat memahami bagaimana tekanan, gaya hidup serta hubungan sosial memberi kesan kepada kesihatan seseorang individu. Oleh itu, rawatan yang diberikan menjadi lebih holistik dan berkesan kerana ia mengambil kira semua aspek kehidupan individu. Seterusnya, kita lihat kepada masa depan dalam bidang psikologi kesihatan. Pada masa hadapan, bidang ini dijangka akan terus berkembang pesat selaras dengan kemajuan teknologi perubahan keperluan masyarakat. Ahli psikologi kesihatan memainkan peranan yang lebih besar dalam sistem penjagaan kesihatan, khususnya melalui penggunaan teknologi digital dan intervensi berasaskan bukti. Selain itu, penyelidikan dalam bidang seperti genetik, tingkah laku, kesihatan dan penyakit kronik akan terus berkembang. Kerjasama antara ahli psikologi, doktor, jururawat dan profesional kesihatan lain juga akan menjadi semakin penting dalam memberikan rawatan yang menyeluruh kepada pesakit. Bagi menghadapi cabaran masa depan, ahli psikologi kesihatan perlu menguasai kemahiran baharu, meningkatkan pengetahuan teknologi serta sentiasa bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan dalam bidang kesihatan. Sebagai kesimpulan, kumpulan kami merumuskan bahawa psikologi kesihatan merupakan satu bidang yang mengkaji hubungan antara faktor psikologi, tingkah laku dan kesihatan fizikal manusia. Bidang ini telah berkembang dengan pesat dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam aspek penyelidikan, pencegahan penyakit serta rawatan kesihatan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, bidang ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus berkembang pada masa hadapan. Oleh itu, latihan profesional, penyelidikan berterusan serta pembangunan kemahiran baharu perlu diperkukuhkan supaya ahli psikologi kesihatan dapat terus menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.